adakah kenaikan harga petrol memberi kesan kepada T-Life? Ya, ada kesan sebab kos penghantaran dan bahan jadi lebih mahal bila harga petrol naik. Tapi T-Life cuba kawal dengan pengurusan stok yang baik dan beli bahan dalam jumlah besar supaya lebih jimat. T-Life akan naikkan harga menu? Mungkin ada sikit sebab harga minyak naik, mungkin jadi bahan tu jadi mahal. Faham. Jadinya ada setengah air akan dijual dengan harga yang sedikit naik dan ada yang maintain ke macam mana? Ada setengah yang naik, ada setengah yang maintain je harga. Okey, terima kasih. Sekarang kami dah faham dah tentang kenaikan harga minyak ni beri kesan atau tak kepada syarikat macam T-Life. Nama saya nak tanya, kalau berlaku kenaikan harga petrol, adakah memberi kesan kepada Mitsui? Buat masa sekarang tak memberi kesan lagi, tapi mungkin kita tunggu HQ. Kita tunggu pengumuman daripada HQ. Tanya Kak, adakah Mitsui akan naikkan harga menu? Buat masa sekarang kekal lagi sebab kos bahan mentah masih dalam harga yang sama, and HQ pun tak diberitahu lagi harga pasaran ni akan naik atau tidak. So buat masa sekarang kekal, contoh lemonade harga asal RM3 memang akan kekal RM3. Terima kasih. Sama. Aizuddin kan tadi, Ya betul. selalu kerap main Mitsui tak beli? Kerap juga. Hampir dalam setiap minggu tu adalah juga dalam 2 ke 3 kali. Kalau Mitsui ni harga naik, Aizuddin nak beli tak Mitsui ni ataupun kurangkan pembelian kat sini? Dia akan kurangkan sebab kita kan ada alternatif boleh beli bingsu kalau bingsu naik harga. Okey, terima kasih. Encik, saya nak tanya, Encik selalu ke datang sini beli? Saya jarang datang sini sebab tak ada masa kan untuk datang. Tapi pernah datanglah sini? Ya, pernah datang. Okey, kalau pernah datang, andai kata Mitsui ni naikkan harga air dia, adakah akan kerap membeli ke ataupun kurangkan beli? Saya jarang lah akan keluar membeli sebab nak jimat bajet. Sebab masih student ni? Ya, masih student. Saya faham. Terima kasih. Okay.